Dalam seminggu dua ini, ibu bapa akan mendapat bantuan awal prasekolah, projek kembali ke sekolah ini, RM150 tiap pelajar. Dan kita tambah dulu sehingga tingkatan 5, sekarang sampai tingkatan 6 tiap pelajar. Sara bulanan sehingga RM200 mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga RM500 akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Dan saya percaya insya-Allah untuk tahun ini kita akan dapat terus mencatat kemajuan lebih baik dengan syarat kita kekal jamin keamanan negara ini, membina keutuhan kesatuan kita dan bekerja dengan bersungguh-sungguh.